Emas, duit pencen yang lebih menguntungkan. Jika anda pencarum di KLBSP, SB atau tabung haji, anda wajib tengok video ini sampai habis. Saya akan terangkan bagaimana emas ini boleh menyelamatkan dana persaraan anda dan membolehkan anda bersara dengan peace of mind. Di tangan saya ini adalah 100 gram emas, aset fizikal yang berketulinan 999.9. Kalau orang public gold, selama ni ramai orang pencen yang fikir kalau kita nak bersara wajib buat simpanan di 3 portfolio yang popular. Sedarkah anda kekayaan anda semakin terhakis disebabkan inflasi? Kalau kita lihat pada 20 tahun yang lalu, RM100,000 mungkin mampu membeli sebuah rumah. Tapi hari ini, RM100,000 yang sama dah tak mampu lagi untuk memiliki sebuah rumah yang sama. Jadi sebab itulah kita beralih kepada simpanan emas, sebab emas ini memberi keuntungan secara purata 10% setiap tahun. Jika anda kekalkan wang anda dalam 3 portfolio yang popular tadi, mungkin pulangan purata adalah sekitar 5 ke 6%. Manakala dengan emas, untuk 2 tahun ke 3 tahun ke belakangan ini telah melonjak lebih daripada 20%. Pada 3 tahun lalu, sekeping 100 gram ini bernilai RM28,000 sahaja. Hari ini ia telah mencecah RM54,000 hampir sekali ganda. Andai kata anda memerlukan RM5,000 sebulan, 100 gram ini boleh dijadikan wang persaraan untuk 11 bulan. Dan kelebihan anda memiliki item yang lebih besar, anda boleh mendapatkan kadar spread yang rendah apabila jual nanti. Di Public Gold, kadar spreadnya adalah 6 ke 9%. Dengan gold bar bersaiz 100 gram, penolakan bila anda jual emas ini nanti adalah sekitar 7%. Untuk dapatkan emas ini, anda boleh buat pembelian secara penuh atau anda boleh menabung sedikit demi sedikit di akaun Emas Gap Public Gold. Untuk dapatkannya, anda boleh isi borang biru di bawah. Saya akan bantu anda sehingga anda berjaya capai 100 gram pertama untuk hari tua anda. Follow saya untuk lebih banyak tips uruskan duit pencen menggunakan simpanan emas.